Korang ingat tak kisah Battle of Tannenberg? Tentera kedua Rusia kena sapu bersih 90,000 askar jadi tawanan. Komander dia, Samsonov, bunuh diri dalam hutan. Tapi sebenarnya cerita belum habis lagi, sebab masih ada lagi satu lagi army Rusia dekat Prussia Timur, First Army di bawah General Rennenkampf. Rennenkampf ni sepatutnya datang tolong Samsonov masa Battle of Tannenberg. Tapi dia lambat. Bila dia tahu kawan dia dah hancur, dia cuba bertahan seorang-seorang dekat utara Prussia Timur. General Jerman Hindenburg dengan Ludendorff masa tu tak nak buang masa. Diorang cakap, kalau Samsonov dah settle, kita jangan stop. Next target, Rennenkampf. Kasih sapu habis Rusia dari Prussia Timur. Barulah tanah Jerman betul-betul selamat. Pada awal September 1914, askar Jerman yang baru menang dekat Tannenberg terus dipindahkan naik kereta api. Dari kawasan tengah Prussia Timur, mereka dihantar laju ke utara, ke arah Königsberg dan tasik-tasik besar Mazuren Lake. Tujuan dia jelas, kepung Rennenkampf, tolak dia sampai ke laut, hapuskan terus habis-habisan. So bermulalah babak baru, a first battle of Mazuren Lakes. Apa jadi kat Rennenkampf lepas ni? Kita tengok di part 2.